Okay guys, adakah X-Max 350 250 yang ni masih lagi relevan ke tak relevan? Bagi DK, motor ni masih lagi relevan, masih lagi best, masih lagi ada di pasaran dan orang memang duk cari lagi. Okey, harga 27,600, 27,600 on the road. Okey, so X-Max 250 27,600 on the road, 2 bulan plus minus, boleh kurang dan boleh cepat, boleh cepat dan boleh lambat. So memang ada stok, cari Alia. Okey, apa yang apa dapat Mai? Yang ni confirm lah apa dapat kan, windshield dia. Lepas tu bateri memang kat depan dah. Bateri kat depan dah, bukan bawah seat dah, bateri kat depan. Apa-apa buka windshield boleh lah tengok bateri. So yang ni kira stok mai daripada Yamaha macam ni, dengan balut seat apa semua elok. Yamaha bagi free kunci this Yamaha. Okey, lepas tu bateri dengan side mirror, side mirror Yamaha original dengan dia punya ni lah, dia punya tools dia. Okey, dalam dia ni 2 helmet confirm boleh letak. Sebab apa? Abang mai tengok kat atas ni, dia ada lekuk. Nampak lekuk sini, lekuk dan lekuk. Tapi helmet kena helmet yang elok lekuk, jangan helmet yang canggih-canggih yang ada air vent lah macam-macam tu. Itu DK tak berani janji. Tapi 2 helmet confirm boleh. Bawah seat ni bagi DK 250 yang paling simple dengan seat macam ni cukup dah. Tak payah nak lebih-lebih. Kalau nak pasang aja box belakang. Okey, X-Max 250 V2 masih ada lagi dan masih lagi relevan. Cari Alia, okey? Cara pun motor ni aku tengok kat best. Dengan bentuk dia kan, dengan build quality dia kan. Dengan exhaust dia pun nampak exhaust dia pun dengan body dia ni pun nampak. Kan? Apa lagi apa nak? Pasal apa nak cari motor China? Persoalan tu, persoalan yang agak berbahaya. Okay, so bye bye.